ni kita nak spot bag Aisyah Diarana, daughter kepada Oi, daughter, gila. Oi, Isha speak English. Don't play. Rosita Cik Wan. RCW. Yeah. Cekta. Yeah. Show me the way. Jom kita tunjuk bag pertama biar bos terkejut. Ini adalah Dior Caro pula. Ini adalah Dior Bobby Micro. Sesuai lah dengan dia kan, umur dia kan. Betul-betul kalau ada micro macam ni. Harganya mungkin Cik Ta lah kot kan yang sponsor. Ya, betul. Maksudnya Cik Ta telah pun belanja Aisyah sebanyak RM12,000 sahaja. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex ataupun nak kami paid review, komen nak sekarang. Bye! Wow. Bag pertama. Bag kedua. Aku bagi ni kan. Tapak ni dah besar ni. Nampak kan? Kasut ni dah usia 7 tahun dah. 7 tahun, 7 bulan dah. Tapi masih tapak Bersihnya. bersih bro. Kita jaga bro. Jangan ketuk apa. Alah, susah betul lah Mat Kelantan ni, cepat. Okey, kita nak tunjuk bag kedua pula. Cuba bos tengok. Ini adalah Dior Classic Mini. Dior pula, Chanel Classic Itulah, Mini. tengok lagi balik pun. Tapi dalam chevron punya design lah. Chevron tu yang V menajam macam tu. V Okay? tu Harga dia mungkin Cik Ta spend lagi untuk belanja Aisyah RM25,000 sahaja. Jadi untuk kedua-dua beg tangan Aisyah yang disponsor dan dibelanjakan oleh ibunya Rosita Cik Wan, harga dia dah habis dekat RM37,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.